Influencer makan percuma dekat restoran. Baru-baru ni kecoh. Beberapa restoran mengadu ada influencer yang datang makan dekat kedai diorang, siap order menu makanan yang mahal-mahal, bawa family, tapi bila nak bayar, tak nak bayar. Saya influencer lah. Saya promote tau. Saya ada 40,000 follower tau. Kepada semua influencer kat luar sana, kau dengar ni elok-elok. Aku nak bagi tahu korang follower kau yang kau rasa macam ramai tu tidak memberi sebarang kelebihan pada kau. Kau jangan ingat kau follower ramai, kau boleh minta macam-macam, kau boleh demand macam-macam dan kau nak semua benda percuma. Aku pun terkejut juga. Kita ingatkan follower dia tu berjuta-juta. Rupanya baru 40,000. Tak kisahlah 40,000 ke 400,000 ke. Saya tak pernah rasa bangga dengan follower yang ramai kerana saya tahu bukan semua follower-follower saya menyukai saya dan follow saya kerana mereka meminati saya. Ada juga hater saya dalam tu. Ada juga orang yang terpaksa follow saya ataupun tak sengaja terfollow saya. Ini merupakan budaya yang sangat tidak sihat dan harus dikecam ataupun dibuang jauh-jauh. Semua kedai makan bukan tempat untuk buat CSR untuk isi perut kau. Unless kalaulah restoran tu call kau, memang dia minta untuk buat review dan dia bayar kau. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia tak panggil kau, dia tak suruh kau datang, dan kau datang, kau dah cekik, semua dah masuk perut kau, baru kau nak cakap nak minta percuma, itu bukan review nama dia, Mat. Kau jangan buat malu influencer lain lah. Aku ni, yang follower aku taklah banyak macam kau pun. Seingat aku tak pernah pergi ke mana-mana restoran minta makan secara percuma. To be honest, ada je restoran yang bila aku datang tu, yang memang nak belanja aku. Yang memang dia kata, "Tuan, saya appreciate dengan tuan. Terima kasih tuan banyak mengajar, banyak educate, macam-macam lah. Saya nak belanja tuan." Yang itu pun aku tolak cara baik. Aku cakap, "Tak apa cik, saya bayar. Jangan belanja saya. Tak apa, saya bayar." Anda seorang peniaga dan saya faham anda sedang berniaga. Kalaulah semua influencer minta makan percuma macam ini, baik toke tu tak payah buka restoran. Baik toke tu bagi makan percuma dekat anak-anak yatim je. Kadang-kadang aku pun pelik tengok orang-orang yang buat review makan ni. Korang pula percaya pula tu. Makan pun belum lagi, baru tengok makanan. Sedapnya. Nak sedap kau kena rasa, Mat, bukan tengok. Dia bukannya pakar dalam bidang makanan. Silat-silat dia masak pun tak tahu. Tapi kau duk dengar, ni review ni cakap benda ni, makan sini sedap ni, makan sini okey ni. That's why kita nak dapatkan maklumat yang tepat harus datang daripada mereka-mereka yang pakar dalam bidang apa yang dia cakap. Jangan bagi muka sangat dengan influencer yang datang niat nak mengambil kesempatan, bukan nak membantu anda semua. Kepada influencer ini, jangan kerana kau ada 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, berapa-berapa k follower, kau lupa diri. Yang follower banyak ni pun kadang semua pun bukan follower yang betul. Silap-silap follower pun dia beli. Semuanya fake. Nak jadi influencer, jadilah, tak ada masalah pun. Tapi jangan menyusahkan orang, jangan mengambil kesempatan ke atas orang. Kalau konten awak bagus, orang akan bayar. Awak tak payah cari orang, orang akan cari awak. Kalau kau tak nak orang buat kau jangan buat orang.